Nampak tak dia? Cair, P80. cair saya tengok lidah. Terima kasih. Dah susut sikit. Memang saya pergi gym dengan badminton sekarang. Anyway, Datuk Bi dah comel sangat bulan ni kan? Dah comel kan? Semua dia cakap tak buka lagi. Kita nak buka ni. Nak tengoklah dulu barang dia. Buka bukan sembarang buka barang tu, tengok dulu. Tengok dulu kakak je. Tengok dulu. Tengok beli apa hati dulu. Baru beli. Jangan kata kita tak bayung. Sabar-sabar. Kitanya banyak kerja, barangnya tak cukup stok. Makanya sabar. Okey, go. Nah. Okey, dah dah. Nah. Tunggu yang berbaloi, dah sudah using lah nah. Tengok dia garlic ni. Tak saya punya saya suka makan garlic. Tuang ya. Wow, tengok tu guys. Banyaknya salmon skin. Sayang, penuh sayang. Penuh. Oi. Oh, that is amazing. Wah! Tak habis lagi, okey? Tak habis lagi. Sayang, macam mana masukkan semua dalam ni? Dia ni sumbak, dia ni main sumbak, dia ni bukan timbel, dia main sumbak ni. Sayang, semua ni banyak macam tu. Dia main sumbak ni, kita dah timbel 200 gram. Kalau kita timbel balik dia bukan 200 gram ni, banyak tumor ni. Macam tak logik sebanyak tu dalam bekas ni. Sebab tu lah. Kalau orang yang tak mau, terus dia saya mesti. Saya kat dalam timbel. Banyaknya, penuh. Banyak kan, puas hati kan korang? Korang boleh tengok dekat dalam market, banyak produk-produk yang saya boleh jual tak sebanyak ni. Dia jual murah, kurang sikit. Dia jual murah, kurang sikit. Ni siapa nak makan banyak rumah ni? Tak masin langsung. Saya tahu kenapa korang tanya masin. Sebab kalau kita tengok kadang kebanyakan produk di market kan, dia punya salted egg yolk tu masin. But untuk Cik B punya salmon skin ni just perfect. Ngam-ngam. Bawang dia rangup gila. Kalau ikut cara DSV makan, ambil bawang sikit, ambil salmon skin sikit, lepas tu daun kari sikit, dengan cili kering tu semua masuk mulut. Macam makan mian kam. Dan payment. Okey, you nak yang mana? Sekarang ni satu balang 68, dua balang 130. Tiga balang sekarang tengok berapa? Sekejap. Sedap sayang. Tadi live pertama saya dah makan banyak lah. I know. Kita tengok lah. Tengok. Saya nyanyi macam-macam. Saya sampai lagu nasyid saya nyanyi. Ibu dia minta nyanyi lagi. Sejak dengan DSV minat pula Datuk Fajir. Terima kasih. Siapa yang sejak Datuk Widya dengan Datuk Bali minat Datuk Bali? Fazli. Siapa? Tengah satu. Sambil-sambil beli saya miskin. Cuba kuning. Sudah ni sama. Nak lock apa? Korang jangan cek pasal dia tak? Jangan risaukan saya. Dengar. Saya bagi warning bagi pihak. Diam-diam tak apa. Cakap kalau kita elemen tu masuk trio mic. Saya punya chairman. Chairman. Saya punya chairman group. Nasi masak ke? Okey, berapa orang yang nak? You all jangan satu-satu ya. You all jangan tak sedar.
But this one nice, dia cukup dah semua dia punya. Dia ada semua benda dah tu. Yeah. And then I have to put on the bawang. Tapi bawang pun saya nak ambil bawang yang bawang yang ni. Oh, dia main crispy-crispy-nya. Yang garing saya. Bawang pahit kan. Semua tu. Rasa dia suap ke? Payah. Oh, tak payah. Okay, bismillah. Full of flavor, rangup, and full of kasih sayang. Asyik bagus. Sedap tak ada kata guys. Saya bagi satu lagi yang kecil kan. Yang best tu sebab dia tak masin guys. Tak masin. Tak masin, tak pedas, garing. You all jangan ada cakap kenapa saya dapat kecil, kenapa dapat kecil, dapat besar. Sekarang saya dah memang patahkan kalau dapat besar, kalau dapat kecil saya patahkan je. Okey, kalau orang lain saya akan letak cili, tapi saya tahu abang abang saya tak makan cili, so tak payah makan letak cili. Orang lain dia letak cili sedap, so saya save. Terima kasih saya. Saya dah setamat. Boleh tak nak bawang? Boleh tapi tak sedap. Biar dia hidangkan hanya-hanya dia tu. Kalau kau dapat tengok sekarang ni kat depan dia Chef Arif dengan kelang rambut lah. Aduh dah. You have to know. Sayur dia ni. Saya dia lagu ni lari. Tumpuk tengah rambut. Aduh lah. Duk sini 2 kali dah. Ngelak-ngelak kakak semalam sekali. Hari ni sekali kakak. 1 botol dah sold out. Belengah lah kakak weh. Belengah lah curah air. Apa jatuh? Air pramoga. Ni. Air pramoga kakak. Saya nak kontrol kakak. Terimalah saya selebih dan seadanya. Saya terima. Unagi tu ikan benar. Atau ini. Yang ini. Abang pilih yang mana? Unagi atau salmon? Abang pilih yang ini. Bukan unagi, bukan salmon, tapi DSV. Kakak ni. Yang ini you akan nampak ni. Ya, dia punya soto egg. Nampak tak soto egg dia? Nampak tak dia punya soto egg tu? No. Soto egg ni Allah letihnya beli. Allah banyaknya. Lekat penuh. Lekat penuh. Allah kali ni ya. Kita kan lagi tambah ingredient, lagi tambah barang, lagi tambah dia punya seaweed, tapi harga super je bagi. Bagus lah. Ikhlas berniaga. Jadi macam Cina dulu ya kan? Betul. Gak dia kakak. Ni harga dia 65. Baru saya baru boleh kakak saya tak sia kawak. Nak boceh lagi, nak nunggu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. This one. Apa? So kalau macam saya, tengoklah saya suka benda yang tak buat saya mengantuk. Yang ni kalau saya makan, saya akan makan habis. Terus ni saya makan. Apa saya? Abang. Apa saya? Yelah tak sebab cakap dengan netizen. You talk to me, I'm asking you. If you asking me sayang, abang suka sayang. Daripada semua ni. No, this two. Tak boleh, di antara dua ni pilih yang ni juga. Ni. Macam abang, kalau abang makan, dalam kereta memang ada satu ni. Wajib. Bangun pagi, nak pergi badminton, balik badminton. Sebab dia hilangkan mengantuk juga sebenarnya. Bila makan tu dia pedas, dia crispy.
Dia manis, sangat-sangat sedap, dan rasa ikan dia segar. Tak rasa macam kita makan tepung. Itulah bunyi dia. Kita dah mengantuk, hilang mengantuk tau. Kruk krap, kruk krap, kruk krap, macam muzik dalam telinga. Ambil aku ambil. Dua-dua. Ikut mu. Saya suka yang mana? Saya? Kalau saya tak bertanya salmon atau unagi. Sebab? I like Fadli. Fadli. Abang saya kena pick up line dari Sweet. Saya? I am Bukan sama, bukan lagi, tapi Fadli. Fadlana. Fadli. Saya selalu je panggil abang Fadli. Ya. Nama sebenar Pa Alif Dol Zal Lam Ya. Fadli. Yang masa dia semua aku sedap. This is I makan, bukan makan sekadar nak to you all, but I feel dia pedas, dia punya seaweed. Abang tunjuk dia orang. Dah tunjuk dekat-dekat. Memang tunjuk. Guys, benda fantastic guys, sebab dia actually penuh juga, penuh macam salmon skin ni. Setiap ruang yang ada, dia dah makan 1/4 1/4 dah dimakan. Tengok tu. Sedap lah. Tapi this one lagi pedas lagi. Oh dah. Tapi nak pusing makan pun. Dia makan akan bersin juga. I love this. Alhamdulillah. Macam mana? Cik Hari? Okay. Kita tak ada. Rasa je tu tak puas. Ni sebab yang ni terlalu banyak soto id dah. Patutlah kita tak ada bayang pun. Ambil air sejuk boleh? Kau tak minta ambil air sejuk satu. Okey, siapa yang nak? Abang tanya tu. Okey, siapa yang nak unagi? Kita ada combo 3 in 1. Sama ada 2 salmon skin, 1 unagi, 2 unagi, 1 salmon skin, ataupun 3 salmon skin. Betul kan? Semua Yes, ni? tapi yang ni saya nak bagi untuk yang hadiah air ni.